Keprihatinan terhadap kebenaran, keprihatinan terhadap hakikat, cinta kepada hakikat. Jika Tuhan itu ada, dia pasti akan membawa kita kepadanya. Dari sini, ini kita perlu dapat bertindak dengan ketenangan ini. Kerana kita berada dalam sebuah tradisi, tetapi kita tidak mempunyai sebarang bukti epistemik atau kognitif untuk mendakwa bahawa keseluruhan tradisi itu benar. Kita perlu meneliti perkara ini dari dalam sebagai seseorang yang berada di dalamnya. Salam sejahtera dari Sekolah Istanbul. Penonton dihormati, tetamu minggu ini ialah Dr. Yasin Ramazan. Terima kasih, saya gembira berada di sini. Salam sejahtera. Apa khabar? Saya sihat, terima kasih anda. Terima kasih. Cikgu, kami ingin berbicara tentang falsafah agama. Ini juga bidang anda, tetapi adakah agama mempunyai falsafah? Dengan soalan ini, anda sudah melakukan falsafah agama. Tahniah. Ini sebenarnya adalah soalan pertama dalam falsafah agama. Adakah agama mempunyai falsafah? Bagaimana hubungan antara agama dan falsafah? Ini telah banyak diperdebatkan. Kita sedang bercakap tentang satu bidang yang sangat luas. Agama memang mempunyai falsafah. Dan sebenarnya sejak zaman awal falsafah lagi, perbincangan tentang agama, apa yang kita sebut sebagai bidang agama hari ini, tidak dapat dipisahkan daripada falsafah. Dari ahli falsafah sebelum Plato, iaitu sebelum Sokrates, hinggalah ke zaman kita sekarang, isu-isu falsafah yang membincangkan tentang Tuhan telah muncul dari sana. Walaupun kini ia dibahaskan secara bebas, jumlah topik yang berasal dari sana memang tidak terkira banyaknya. Oleh itu, memang wujud falsafah agama. Jadi tanpa membuat falsafah agama, tidakkah kita boleh mengamalkan agama kita? Maksudnya, adakah kita wajib melakukan falsafah agama? Sudah tentu anda boleh mengamalkannya. Sekarang kita perlu memikirkan apa itu falsafah agama. Jika kita ingin membuat perbandingan di sini, misalnya ada seni dan ada juga falsafah seni, bukan? Ia boleh jadi seni visual atau music. Apa yang kita lakukan itu kita panggil seni. Tetapi aktiviti berfikir tentangnya kita namakan sebagai falsafah seni. Dan ini adalah soal kaedah. Ia adalah soal memahami seni. Falsafah agama juga tidak begitu berbeza daripada ini. Falsafah agama tidak bermaksud sama dengan agama. Ia juga bukan sesuatu yang boleh menggantikan agama. Aktiviti memahami agama. Walaupun ia adalah satu usaha untuk memahami, sudah tentu ia juga meramalkan kemungkinan hidup yang lebih mendalam bagi seseorang yang mengamalkan agama. Begitu juga untuk seni. Maksudnya, seorang seniman tidak wajib melakukan falsafah seni. Tetapi dalam karya seorang seniman yang memahami falsafah, kita dapat melihat kedalaman pemikiran itu. Ini juga berlaku untuk falsafah agama. Seseorang mungkin mengamalkan agamanya tanpa mengetahui topik-topik falsafah agama atau tanpa memahami perbahasannya. Kebanyakan orang memang hidup seperti ini. Tetapi, bagi mereka yang ingin tahu tentang agama yang mereka amalkan atau ingin tahu tentang kepercayaan agama orang lain, falsafah agama dijalankan sebagai satu aktiviti untuk memahami dan menjelaskan. Tetapi dari sudut lain terdapat juga pernyataan seperti ini. Maksudnya iman sejati sebenarnya milik mereka yang langsung tidak berminat dengan falsafah atau kedalaman agama, yang tidak mengkaji atau menyelidiki perkara ini sama sekali dan berpegang kepada agama dengan kepercayaan dari hati. Ini sering disebut kebijaksanaan rakyat Anatolia dan sebagainya. Terdapat pandangan bahawa merekalah yang benar-benar mengamalkan agama. Apa pendapat anda tentang hal ini? Sebenarnya, ini adalah satu bentuk penjelasan yang dalam falsafah agama kita sebut sebagai fundamentalisme atau keimanan mutlak. Ini juga boleh dipertahankan tetapi hanya dalam konteks falsafah agama. Maksudnya, walaupun anda menyatakan perkara ini, saya boleh bertanya, mengapa? Katakanlah anda mempunyai sejumlah wang. Bagaimana anda akan menilai perkara ini? Adakah anda akan melabur, membelanjakannya atau memberikannya kepada seseorang? Kita bertanya soalan tentang perkara ini, bukan? Kita boleh bertanya, mengapa anda melabur atau mengapa anda tidak membelanjakannya atau mengapa anda menderma kepada sesuatu tempat? Anda sedang memikirkan jawapan untuk ini. Begitu juga seseorang berkata, saya tidak akan percaya. Maaf, saya akan percaya tetapi saya akan percaya tanpa berfikir. Saya tidak mahu menyelami secara mendalam. Apabila seseorang berkata, saya akan lakukan apa sahaja yang dikatakan tanpa soal, saya juga akan bertanya, mengapa? Jika dia memberi jawapan, itu bermakna falsafah agama sudah pun bermula. Terdapat juga ahli falsafah yang menyokong perkara ini dalam literatur. Terutama sekali Alvin Plantinga mengetuai kalangan ahli falsafah yang berpendapat bahawa iman adalah satu kepercayaan asas dan oleh itu tidak perlu terlalu banyak justifikasi kerana ia sendiri sudah bersifat asas.
Namun, Plantinga sendiri adalah salah seorang ahli falsafah agama yang paling penting dan hasil kerjanya menunjukkan kepada kita betapa mendalamnya isu-isu ini boleh difikirkan. Ada yang kata jika kita persoal hal ini, kita akan keluar dari agama cikgu. Maksudnya, mereka kata kalau kamu terlalu banyak berfalsafah, terlalu banyak bertanya kenapa kamu akan keluar dari agama. Maksudnya, memang boleh jadi saya tidak boleh kata Anda tidak akan keluar. Kerana ini adalah soal perjalanan peribadi. Tetapi tidak ada jaminan bahawa jika Anda tidak mempersoalkan, Anda tidak akan keluar juga. Jadi kedua-duanya tidak ada jaminan. Maksudnya, tidak ada jaminan juga kalau kita tidak mempersoalkan, kita tidak akan keluar. Kerana mungkin kamu percaya kepada sesuatu yang salah atau tidak benar. Mungkin sepanjang hidup kamu kerana tidak pernah mempersoalkan, kerana mengelak, kerana kamu mengetepikan perkara-perkara yang terlintas di fikiran dan terus hidup dengan kepercayaan yang sudah sedia ada dan biasa, mungkin kamu terus berada di jalan yang salah dan mensia-siakan hidup kamu. Bagaimana kamu boleh pasti tentang hal ini, bukan? Kamu boleh keluar dari agama dengan berfalsafah, tetapi kamu juga boleh keluar tanpa melakukannya. Kelebihan membuat falsafah agama adalah di sini. Jika Anda tahu apa Anda keluar. Sekurang-kurangnya Anda tahu sama ada Anda telah keluar ataupun tidak. Jadi pengalaman pribadi saya adalah begini. Pada pendapat saya, sama ada seseorang keluar dari agama atau terputus hubungannya dengan agama atau menjadi lebih sekular, biasanya tidak ada kaitan langsung atau songsang dengan penglibatan mereka dalam falsafah. Sebaliknya, mendalami falsafah agama bermakna mengambil isu-isu ini dengan serius. Sudah tentu seseorang boleh mengubah pandangannya. Lagipun, jika kita tidak akan mengubah pandangan, mengapa kita berfalsafah? Bukan. Seseorang boleh mengubah pandangan. Kadang-kadang boleh meragui kepercayaannya. Kepercayaan ini juga boleh jadi kepercayaan agama. Tetapi meragui tidak bermakna terputus daripada kepercayaan itu. Kebanyakannya ia bermaksud untuk menguatkan. Dan ini sejujurnya ia juga tidak terhad kepada falsafah agama sahaja. Perkara yang anda ragui itu misalnya boleh berkaitan dengan falsafah politik atau sesuatu yang berkaitan dengan politik, ia juga boleh berkaitan dengan ekonomi. Ia boleh berkaitan dengan psikologi atau sosiologi. Anda boleh meragui segala-galanya. Apabila anda meragui, anda mendapat peluang untuk mengesahkan pengetahuan anda. Jika tidak, anda tidak akan tahu sama ada apa yang anda ketahui itu betul atau salah. Sudah tentu ia boleh berlaku dalam semua bidang, tetapi topik agama nampak lebih berbahaya bagi kita. Kerana kita semua ada ketakutan dalam diri. Bagaimana kalau aku keluar dari agama? Dalam satu sisi kita percaya, dalam satu sisi lagi mungkin kita meragui. Kadang-kadang kita boleh menyatakannya secara terbuka. Kita boleh menyelidiki keraguan kita. Kadang-kadang ia boleh kekal sangat tersembunyi. Saya ingin menyatakan perkara ini terutamanya dari sudut pandang golongan muda. Apabila golongan muda mula mempersoalkan, generasi yang lebih tua akan timbulkan kebimbangan bahawa mereka sepatutnya percaya tanpa mempersoalkan, dan jika mereka mempersoalkan, mereka mungkin akan terjerumus ke jalan yang lebih buruk. Ya, untuk kebimbangan ini juga selalunya ini mungkin juga merupakan satu konflik antara generasi cikgu. Ya, konflik antara generasi ini tidak sepatutnya terlalu dijadikan perdebatan antara agama dan falsafah. Maksud saya, setiap generasi bermula dari awal pada pandangan saya. Ini bukan hanya berkaitan dengan agama. Maksudnya dari segi pandangan dunia, setiap generasi bermula semula. Memahami, menghayati dan mengamalkan agama juga, termasuk dalam hal ini. Oleh itu, adalah perkara biasa, malah perlu bagi generasi muda untuk meragui, mempersoalkan naratif atau persepsi agama generasi terdahulu. Kerana jika kepercayaan ini akan didefinisikan semula, diberi makna baru dan disesuaikan dengan kehidupan baru, memang menjadi keperluan bagi setiap generasi untuk melakukannya. Dan selepas beberapa ketika kita dapat melihat perkara ini, sebenarnya meragui generasi baru adalah satu tradisi yang sangat lama. Malah terdapat inskripsi yang ditemui sejak ribuan tahun dahulu. Mereka pun mengatakan bahawa generasi baru telah rosak dan sebagainya. Ini muncul sebagai satu refleks generasi, satu refleks untuk melindungi diri. Tetapi terutamanya jika kita bercakap tentang soalan berkaitan agama, sebenarnya jika kita tidak meragui kebenaran Tuhan yang kita percayai, maka kita juga tidak sepatutnya meragui proses soal jawab tentang perkara itu. Kerana jika segala kebenaran dan hakikat bergantung kepadanya, kita juga perlu percaya bahawa dia akan menuntun kita ke arah kebenaran. Jika tidak, fahaman agama yang meletakkan segala-galanya bergantung kepada kita sendiri akan menjadi satu fahaman agama yang sangat sekular. Dan ini sebenarnya sangat meluas. Maksudnya, kita sentiasa berusaha melindungi agama seolah-olah ia berada dalam sebuah balang kaca yang mudah retak walaupun hanya disentuh seekor lalat. Dan dengan refleks mempertahankan agama daripada sebarang perubahan, kita sebenarnya boleh menghalang inti sebenar agama itu daripada hidup, berkembang dan menerima cahaya. Kerana ia akan menerima cahaya, akan hidup, akan berubah, akan berkembang. Generasi akan menentukan sendiri apa yang tidak berubah di situ. Jadi di sini kita perlu memahami perkara ini.
falsafah agama, berfikir tentang agama, membuat kajian, melakukan soal jawab tentang agama. Semua ini sebenarnya berkait rapat secara langsung dengan proses memahami agama. Ia berkait secara langsung dengan proses mengamalkan agama. Kita tidak sepatutnya berfikir seolah-olah perkara-perkara ini datang dari luar agama. Maksudnya seolah-olah ada satu bahagian luar dan satu bahagian dalam. Tidak ada sesuatu yang memisahkan kedua-duanya dengan garis yang tebal. Manusia kadang-kadang boleh merasakan kelemahan dalam kepercayaannya dan malah menyedari perasaan ini sendiri adalah sesuatu yang penting. Falsafah agama dilakukan dan memang sedang dilakukan untuk tujuan ini. Kita juga dapat melihat bahawa sesiapa sahaja yang mengambil agama secara serius, secara tidak langsung akan melakukan falsafah agama, termasuk soalan anda di awal tadi. Jadi sebaik kita mula bertanya, sebaik kita mula berfikir dan mempersoalkan agama, adakah kita sebenarnya sudah mula melakukan falsafah agama? Sudah tentu. Maksud saya, walaupun anda memberikan jawapan seperti ini, anda tahu agama adalah soal tradisi, anda perlu mempercayai apa yang telah disampaikan kepada anda. Walaupun anda mempersoalkan perkara ini atau bertanya tradisi yang mana satu, itu pun sudah memerlukan satu penyelidikan falsafah. Sudah tentu, tahap penyelidikan setiap orang adalah berbeza. Ini berkaitan dengan keadaan masing-masing. Ia berkaitan dengan tahap pengetahuan, tahap kecerdasan dan juga kecekapan berbahasa. Setiap orang boleh mempersoalkan perkara yang berbeza pada tahap yang berbeza. Tidak ada istilah bahawa orang yang mempersoalkan itu menganut agama yang lebih salah atau kurang beriman, manakala yang tidak mempersoalkan itu lebih beriman. Tidak ada jaminan untuk perkara ini. Sebab itu, sebaik sahaja kita mula mempersoalkan, kita sebenarnya dapat melihat bahawa kita memang cenderung ke arah itu dan ia juga bukan sesuatu yang boleh kita elakkan. Jadi semasa kita mempersoalkan, adakah kita perlu meruntuhkan segala-galanya yang dibawa oleh satu tradisi atau warisan dan cuba memahaminya semula dari awal? Atau saya bertanya dari segi kaedah, adakah kita perlu menyelidik hanya pada titik-titik tertentu sahaja? Atau adakah kita hanya perlu memikirkan bahagian-bahagian yang tidak masuk akal bagi kita? Apa pendapat anda tentang hal ini atau apa yang anda cadangkan? Maksud saya, begini, saya mendekati perkara ini seperti ini. Sebenarnya, tidak mungkin untuk memulakan dengan meruntuhkan segala-galanya sebelum kita. Kita mewarisi satu kesatuan makna. Kita mewarisi satu warisan dan kita meneruskan dengan memberi makna, mempersoalkan serta menjelaskan warisan itu. Oleh itu termasuk falsafah agama. Kita tidak boleh memulakan apa-apa dengan meletakkan diri kita di pusat sebegitu rupa. Proses soal jawab juga bermaksud proses penyaringan. Maksudnya, kita perlu membezakan antara yang benar dan yang salah. Sebagai contoh, amaran yang sering disebut dalam Al-Quran, agama nenek moyang boleh membawa kita kepada perkara seperti ini. Mungkin nenek moyang kita mempercayai sesuatu yang salah, walaupun mereka fikir ia betul. Kita tidak akan tahu perkara ini tanpa mempersoalkannya. Kebiasaan atau zon selesa adalah antara perkara paling mudah menyesatkan seseorang dalam kepercayaan. Bukan hanya dalam hal kepercayaan agama, tetapi semua kepercayaan kita sebagai satu kategori epistemik. Dalam semua kepercayaan kita, kebiasaan sering menyesatkan kita kerana ia selesa. Hal ini juga berlaku dalam kepercayaan agama. Kepercayaan yang kita sudah biasa dengannya, mungkin ia salah. Lebih mudah untuk mempercayainya. Tetapi daripada mempercayai sesuatu yang salah adalah lebih baik untuk merasa sedikit tidak tenang, berfikir sejenak, mungkin kurang tidur atau bahkan berkonflik dengan diri sendiri. Akhirnya kebenaran ada di satu tempat dan kesalahan di tempat lain. Kita harus berani mengambil risiko sebesar ini, bukan? Ya cikgu, kita membicarakan sesuatu yang sukar. Maksud saya ada proses kebiasaan yang sangat selesa. Sejak kita dilahirkan, ada budaya yang kita lahir ke dalamnya, ada struktur keluarga. Ada perkara yang diajarkan kepada kita. Kita teruskan semua itu. Memulakan proses untuk mempersoalkan dan menyelidikinya adalah sesuatu yang sukar. Dan untuk meneruskannya juga bukan mudah. Ini mungkin disebabkan oleh tekanan masyarakat atau pengaruh orang lain. Dalam meneruskan semua ini, mungkin kita memerlukan satu motivasi dalaman. Bagaimana pandangan anda tentang hal ini, cikgu? Maksud saya, kita semua adalah sebahagian daripada tradisi yang kita hidup di dalamnya, sebahagian daripada satu keseluruhan, dan kita tidak boleh mengetepikan tradisi ini lalu berfikir tentang sesuatu secara terpisah. Itu adalah sesuatu yang fantasi, tidak realistik. Kita perlu mengenali tradisi yang kita berada di dalamnya. Maksud saya, tradisi ini bukan sekadar tradisi budaya tetapi juga merangkumi tradisi pemikiran. Sebagai contoh, kita sering bercakap tentang logik. Logik adalah soal tradisi. Akarnya bermula sejak zaman purba. Maksud saya, cara kerja yang bermula dari Plato, kemudian dikenal pasti oleh Aristotle dan diubah menjadi satu kaedah, telah berterusan dan sampai kepada kita sebagai satu tradisi. Sekarang kita sebenarnya tidak boleh mengetepikan tradisi ini kerana kita memang berada di dalamnya.
Tetapi jika kita mengenalinya, semakin kita memahaminya, maka kita dapat memperbaiki kesilapan-kesilapan di dalamnya, kerana untuk jangka masa yang sangat lama, orang ramai beranggapan bahawa tidak akan ada perkembangan dalam bidang logik. Kerana bagi mereka, logik kelihatan mutlak atau seolah-olah logik itu sudah selesai. Apalagi yang boleh kita sumbangkan kepada ilmu logik, kita hanya boleh menerangkannya sahaja. Kita hanya boleh memberikan contoh, begitulah tanggapan mereka, tetapi ternyata tidak begitu. Logik moden muncul, logik pelbagai nilai juga muncul. Oleh itu, pada masa ini terdapat perbincangan logik yang tidak terkira banyaknya. Kita dapat melihat bahawa sebenarnya selain daripada usaha kita untuk mencari kebenaran, kita tidak mempunyai kepercayaan yang tidak akan berubah. Dan di sini mengambil berat tentang apa yang benar tidak akan membawa kita ke arah yang salah dari segi agama. Keprihatinan terhadap kebenaran, keprihatinan terhadap hakikat, cinta kepada hakikat. Jika Tuhan wujud, ia pasti akan membawa kita kepada Tuhan. Oleh itu kita perlu bergerak dengan keyakinan ini. Kerana kita berada dalam satu tradisi, tetapi kita tidak mempunyai sebarang bukti epistemik atau kognitif untuk mendakwa bahawa keseluruhan tradisi itu benar. Kita perlu meneliti perkara ini dari dalam, sebagai seseorang yang berada di dalamnya. Bagaimana perubahan ini berlaku? Maksud saya, dalam Al-Quran ada disebut, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu menggunakan akal? Namun, apa yang dikatakan sekarang, apa yang dilihat masyarakat ialah jangan persoalkan. Kalau kamu terlalu banyak berfalsafah, kamu akan terkeluar dari agama. Bagaimana kita berubah dari struktur itu ke bentuk ini? Kenapa masyarakat kini lihat falsafah ini? Kita lari padanya seolah menakutkan. Ya, sebenarnya ini bukan perkara baru. Reaksi terhadap falsafah sudah lama wujud. Ia juga tidak terhad kepada Islam atau orang Muslim sahaja. Maksud saya, dalam semua masyarakat tradisional memang ada jarak terhadap falsafah. Dan sebab utama untuk ini sebenarnya adalah kerana aktiviti yang kita panggil berfikir itu dalam satu aspek bersifat meruntuhkan dan dalam satu aspek lagi bersifat membina. Maksudnya ada reaksi yang bersifat konservatif. Ini berkembang seperti satu langkah keselamatan ataupun langkah berjaga-jaga terhadap tergugatnya nilai-nilai, sistem yang sudah kukuh, konsep-konsep dan otoriti dalam masyarakat. Tetapi ada juga orang yang perlu melakukan perkara ini. Maksudnya untuk memikirkan semula dan menjadikannya bermakna kembali dalam generasi ini, seseorang perlu berusaha. Kerana ini bukan sesuatu yang datang secara automatik. Jika kita fikirkan dari sudut wahyu, hakikat bahawa wahyu diturunkan berulang kali, datang berulang kali melalui para nabi, walaupun menyampaikan perkara yang sama pada dasarnya dan membawa kepercayaan yang sama, namun ia datang dengan syariat yang berbeza, dengan ibadah yang berbeza, ini menunjukkan sesuatu kepada kita. Tidak ada yang lebih normal daripada manusia berubah. Dan perubahan ini adalah sesuatu yang memerlukan kita memperbaharui kepercayaan kita. Kita tidak boleh mengelak daripada pembaharuan ini. Sudah tentu disebabkan oleh reaksi konservatif yang saya sebutkan tadi, kita boleh kehilangan perkara-perkara ini. Itu juga adalah satu proses yang normal. Maksudnya adalah normal juga jika manusia takut akan hal ini. Perasaan itu tidak mungkin dapat diredakan sepenuhnya. Maksudnya, usaha kita mentafsir semula perkara ini perlu diteruskan. Anda tidak boleh meruntuhkan semuanya dan cuba menggantikannya dengan yang baru. Tapi anda juga tidak boleh membiarkan apa yang ada begitu sahaja. Oleh itu, jika dilihat dari satu sudut, aktiviti membina semula, mencipta dan memberi makna ini, jika dilihat dari sudut yang agak muram, boleh dianggap sebagai satu aktiviti pemusnahan. Segala-galanya seolah-olah semakin teruk. Tetapi saya sendiri tidak berpendapat begitu. Sebagai contoh, jika kita melihat kepada aktiviti membaca, menulis atau keilmuan di dunia Islam hari ini, mungkin terdapat lebih ramai Muslim yang berpendidikan berbanding mana-mana zaman dalam sejarah. Pengeluaran ilmu juga jauh lebih pelbagai dan mungkin jauh lebih mendalam berbanding sebelum ini. Kita tidak perlu mengatakan bahawa perkara-perkara ini tidak wujud pada masa lalu untuk menyatakan perkara ini. Pada masa lalu, disebabkan oleh keadaan hidup, pengeluaran ilmu hanya dilakukan oleh kelompok yang jauh lebih terhad. Tetapi hari ini, perkara ini boleh dilakukan dengan lebih meluas. Maksudnya tidak perlu merendahkan hari ini hanya untuk memuji masa lalu. Dan tidak perlu merendahkan masa lalu hanya untuk memuji hari ini. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita perlu menyatakannya secara konkret dan meneruskan dengan memanfaatkan segala yang boleh kita manfaatkan. Kita perlu berusaha memahami agama atau merealisasikan mesej yang disampaikan agama kepada kita. Memahami wahyu dengan tidak meninggalkan apa-apa yang bermakna di luar. Kita juga boleh katakan terdapat perkembangan dalam bidang falsafah mengenai perkara ini. Kini, perkara ini diberikan ruang lebih luas. Malah, khusus untuk kanak-kanak, peningkatan kajian falsafah untuk kanak-kanak telah membuka jalan kepada persoalan ini sejak kecil. Sebelum ini, apabila kanak-kanak bertanya, mereka didiamkan atau diabaikan, tetapi kini kanak-kanak lebih digalakkan dan didorong untuk bertanya. Di sini ruang yang lebih luas telah dibuka. Malah boleh dikatakan ia telah membawa perubahan untuk generasi akan datang juga. Ya, memang
Terdapat perbezaan yang sangat ketara antara generasi. Generasi baru dilahirkan dalam masyarakat digital dan perkara yang perlu mereka persoalkan jauh lebih banyak. Kerana masyarakat yang mereka lahirkan jauh lebih dinamik. Di sini, mengajar untuk mempersoalkan adalah penting, tetapi kanak-kanak tidak memerlukan falsafah. Kanak-kanak memerlukan keselamatan dan kita dapat lihat bahawa dalam soalan-soalan yang mereka ajukan, sebenarnya mereka bertanya tentang bagaimana mereka harus memahami sesuatu. Dalam hal ini, contohnya adalah sangat penting bagi kanak-kanak untuk bertanya soalan-soalan agama pada usia awal dan hari ini terdapat banyak kajian penting tentang bagaimana kita boleh menjawab soalan-soalan ini. Di sini, tanpa bercakap tentang indoktrinasi atau pencucian minda, kami menjalankan kajian yang dapat menyalurkan rasa ingin tahu kanak-kanak dan menjadikan soalan-soalan mereka sebagai soalan yang bermanfaat. Falsafah agama mungkin berperanan di sini, contohnya apabila timbul soalan tentang pemahaman tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan dunia, apa itu Nabi, apa itu malaikat dan apa makna akhirat, kita boleh membimbing kanak-kanak atau generasi muda tanpa menipu mereka tetapi dengan memberikan asas-asas yang betul. Dan ini sebenarnya tidak memerlukan sesuatu yang terlalu besar. Maksudnya, ia tidak memerlukan kita untuk menyembunyikan kebenaran daripada mereka atau membuatkan mereka terlepas daripada sesuatu. Kerana mereka sebenarnya hanya mengambil apa yang mampu mereka terima. Mereka tidak mengambil lebih daripada itu. Bagaimana perkembangan kajian falsafah agama di Turki? Apakah kedudukannya di dunia? Bagaimana anda memerhatikannya? Kerana saya mengikuti penulisan dalam bahasa Inggeris dan kini juga mengajar di Turki, saya sering berpeluang untuk membandingkan kedua-duanya. Kajian falsafah agama di Turki berada dalam keadaan yang cukup baik dan semakin hari semakin bertambah baik. Kerana ia adalah bidang yang sangat dinamik, terdapat banyak suara dan daripada kepelbagaian suara itu banyak sumber baharu muncul. Kita boleh katakan bahawa satu tradisi falsafah agama yang majoritinya terdiri daripada ahli falsafah analitik telah terbentuk. Sumbangan para pensyarah sebelum kami juga sangat besar dalam hal ini dan salah satu perkara yang mereka tunjukkan kepada kami ialah penulisan dunia. Maksudnya, mereka mengajar kami falsafah agama dengan cara yang terintegrasi dengan perbincangan di seluruh dunia dalam bidang falsafah agama. Kami juga berusaha melakukan perkara yang sama kepada para pelajar kami dan kami mula melihat hasilnya. Maksudnya, kita dapat melihat bahawa dalam falsafah agama, kini terdapat teks-teks dalam bahasa Turki yang mampu membuat perbandingan dan mencapai tahap perbincangan di peringkat global. Atau kita juga melihat para akademik di Turki menghasilkan penerbitan dalam bahasa Inggeris pada tahap ini. Saya menjangkakan perkara ini akan menjadi lebih banyak pada masa akan datang. InsyaAllah ini adalah satu hasil yang memberi harapan, Profesor. Terima kasih banyak atas komen-komen berharga anda. Para penonton yang dihormati, tetamu kami minggu ini ialah Dr. Yasin Ramazan. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.